Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan review satu produk dari DJI, iaitu drone DJI Mini 3. Pertama sekali saya akan unbox dulu drone ni dan kita akan lihat dan kupas apa yang terdapat dan menarik pada drone ni. Harga drone ini adalah berharga RM2,800 dan bagi saya harga itu tidaklah overpriced bagi spesifikasi yang diberi. Okey, kat sini kita sekali pandang kat drone ni, saiz dia tak adalah besar sangat dan ringan saja bila kita pegang dengan tangan macam ni. By the way, berat drone ni hanya 249 gram sahaja. Dan cara nak buka drone ni senang je, just buka je lipatan dia macam ini dan settle. Seterusnya kita lihat di bawah drone ni terdapat tempat letak bateri dan di belakang drone ni terdapat port Type-C dan SD card. Manakala dia punya on off button ada dekat sini, ada dekat tengah ni, dan korang just kena tekan 2 kali untuk onkan drone ini. Seterusnya kita tengok dia punya kamera. Dan untuk pengetahuan korang, kamera drone ni menggunakan efektif pixel 48 megapiksel dan video resolution 4K 30fps. Dekat kamera drone ni juga dia bersertakan gimbal pada kamera untuk menstabilkan lagi pergerakan video ketika sedang merekod video. Kalau korang nak tahu, drone DJI Mini 3 ni terdapat dua version, iaitu DJI RC dan DJI RC N1. Apa yang membezakan dua ni adalah pada remote control dia, yang mana DJI RC ada display kat remote, manakala DJI RC N1 tidak ada feature tersebut. Dan korang kena guna phone korang sendiri untuk tengok kamera drone ketika korang terbangkan drone ni. Dan sebelum itu, korang perlu install app DJI Fly di App Store atau Google Play Store untuk aktifkan dia punya kamera dekat phone. Version yang saya review ni adalah version yang murah punya, iaitu DJI RC N1. Ok, selesai part badan drone, kita pergi dan lihat pula dekat remote dia. Macam yang saya kata tadi, version yang lagi murah tak ada display kat remote dia. Korang just letak phone korang kat sini dan main macam biasa. Dan kat sini kita perlu masukkan dulu dia punya joystick yang terletak di bawah ni je. Dan macam biasa, simple je remote dia. Kat hujung kiri dia ada control untuk pusingkan drone ketika terbang. Dan di sebelah kanan terdapat button untuk ambil gambar, serta ada beberapa lagi button future yang ada kat remote ini. Sekarang saya akan cuba main dan try untuk tengok feature apa yang ada pada drone ini. So dari segi video resolution, korang boleh nampak kat situ dia support sampai 4K 30fps. Ini adalah maksimum yang dia boleh pergi dari segi quality video. Dan dari segi dia punya range, DJI claim dia boleh pergi sampai 10km guys. Sangat-sangat jauh. Dan sekarang ni saya nak try feature istimewa yang ada pada DJI Mini, iaitu feature auto return to home. Function dia bila korang nak drone korang kembali dekat korang take off tadi, apabila kita tekan je button ni, dia akan balik dekat tempat kita take off tadi. Ok, sekarang kita tekan dan tunggu. Alright, seperti yang korang nampak kat situ rumah saya, dan saya berdiri kat situ dan drone ni betul-betul ada atas kepala saya. Maksudnya dia punya auto return to home memang ok guys. Untuk model Mini 3 ni, dia punya distance range boleh pergi sampai 10km. Dan dari segi bateri Mini 3 ni, dia dapat pergi sampai 38 minit saja guys. Kalau korang tambahkan lagi kapasiti bateri, korang boleh grab yang plus punya. Dan salah satu feature istimewa yang ada pada Mini 3 ni adalah dia boleh ambil dengan mode quick shot. Macam yang korang tengok sekarang ni, saya tengah setting dia punya quick shot. Dan korang boleh pilih nak yang macam mana. Ini antara quick shot yang terdapat pada drone ini, iaitu drone ni roket, circle, boomerang dan helix. Ok, sekarang saya pilih yang circle punya. Dan dekat sini korang just track dia punya objek yang nak difokuskan. Macam saya track masjid ni, dan tekan start, dia akan kontrol secara automatik.
Macam yang korang tengok, dia akan pusing objek yang korang track tu sampai satu pusingan. Dan saya tak kawal pun drone ni, tapi dia control secara automatik guys. Dan korang kena make sure sekeliling korang tu tak ada pokok yang tinggi, bangunan yang tinggi untuk mengelakkan daripada kemalangan guys. So guys, apa yang saya boleh conclusionkan dekat DJI Mini 3 ni adalah saya suka dia punya size, bentuk dan feature yang terdapat pada drone ni. Kalau korang nak bateri yang besar dan tahan lama, korang boleh grab yang plus punya. Sebab yang plus punya dia boleh tahan sampai 57 minit, daripada yang biasa punya hanya 38 minit saja. Dan bagi saya drone ni sangat sesuai untuk beginner yang inginkan drone dengan kualiti yang padu dan harga yang berpatutan. Dan ini antara video yang saya capture. Dari segi night mode, kalau korang boleh tengok kat situ, memang sangat-sangat ok. Dari segi sharpness dan detailing objek memang sangat-sangat clear. And dari segi dia punya kualiti video untuk daylight, memang dah sangat-sangat padu bagi drone dengan harga yang sebegini. Itu sahaja daripada saya. Thank you, bye bye.